بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Jadi hormati kawan kita selaku wali jawatan kuasa surau yang saya raikan, tuan perempuan, muslimat, hadirat, akak-akak, acik-acik yang mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita diberi kesempatan dan juga kesihatan yang baik untuk kita meneruskan slot kita pada petang ini, iaitu Nota Asas Tauhid. Dan saya minta maaf banyak terpaksa perempuan terpaksa menunggu lebih kurang 14 ke 15 minit. Ada masalah tadi sikit terpaksa lewat. Jadi insya-Allah kita habis lewat sikit lah. Kita cover sikit masa lebih kurang 15 minit. Baik, kita akan sambung muka surat, kalau tak silap saya, muka surat 11. Muka surat 11 bahagian 1. Masih lagi bahagian 1. Bahagian 1 ni kita akan express muqaddimah kepada kitab kita ini. Kita nak bincang tajuk yang simple, tajuk yang asas berkenaan dengan istilah asas di dalam agama. Istilah asas di dalam agama. Dia ada lebih kurang 17 topik yang kita akan bincang, merujuk kepada makna satu persatu yang kita akan bincang. Sebelum ni kita dah bincang makna ilmu tauhid, yang kedua nama ilmu tauhid, dan yang ketiga hari ini kita sambung petani hukum mempelajari ilmu tauhid. Hukum mempelajari ilmu tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hukum mempelajari ilmu tauhid. Wajib aini, itu hukum. Wajib aini ataupun ibarat lain ataupun bahasa lain, fardu ain. Biasa kita guna fardu ain ataupun wajib aini. Ke atas setiap mukallaf mengenal Tuhan. Setiap orang yang status mukallaf diwajibkan oleh Allah Ta'ala secara aini. Aini maksudnya individu. Tiap-tiap orang dipaksa, ditekam oleh Allah Ta'ala supaya belajar ilmu tauhid sehingga faham, sehingga tahu, sehingga faham, kemudian i'tiqad ataupun pegang dalam hati. Adapun satu lagi biasa kita dengar fardu kifayah. Rekin fardu ni dia ada dua. Satunya fardu rekin fardu ni ada dua standard. Ranking fardu, ranking sunat, ada dua. Ranking fardu ni dia panggil tuntutan yang tinggi, tuntutan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kalau tuntutan yang besar tu nama fardu. Kalau larangan yang keras itu nama dia haram. Tuntutan yang besar nama dia fardu. Kalau tuntutan dia lebih rendah, ranking kedua, nama dia sunat. Tuntutan fardu tu ada dua. Ada dua standard pula. Tuntutan fardu ada dua standard. Standard pertama, nama dia ialah fardu aini. Tuntutan besar
ke atas setiap individu. Itu makna aini. Setiap individu itu tidak akan terlepas tuntutan ini. Dia dipanggil setiap individu bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala di pada masa kelak sekiranya tidak melaksanakan tuntutan yang besar setiap individu ini. Itu dipanggil setiap individu bertanggungjawab melaksanakan fardu ain. Fardu ain. Yang kedua, standard kedua nama fardu juga tapi kifayah. Kifayah. Yang kifayah ni tidak setiap individu. Kifayah ni maksudnya cukup ataupun memadai, dilakukan oleh segelintir orang. Segelintir orang, sebahagian orang di dalam penempatan tersebut, maka gugurlah kefarduan ke atas orang lain yang tidak melakukannya. Walaupun fardu tapi bukan aini, iaitu kifayah. Akan datang kita akan bincang, dia ada topik dia, iaitu hukum syarak, pembahagian hukum syarak. Masih lagi dalam bahagian yang pertama. Jadi kalau fardu kifayah, dalam penempatan kita seorang je buat, macam jenazah. Jenazah ni menguruskan jenazah, tajhizul mayyit, ada 4 perkara wajib dilakukan ke atas orang hidup. Orang hidup ni wajib melakukan 4 perkara ke atas mayit. Wajib apa? Wajib kifayah, bukan aini. Maknanya setiap penempatan, kalau adalah seorang mewakili penempatan tersebut, bantu menguruskan jenazah 4 tersebut, mandi, kafan, ke bumi, atau solat ke bumi, 4, maka gugur kefarduan kata orang lain yang tak datang solat, yang tak tolong kafankan, yang tak tolong mandikan, yang tak tolong kebumikan. Seorang saja buat. Siapa tolong buat? Contoh wakil masjid, Tok Iman buat, Tok Bilal buat, pihak pengurusan mayat buat. Berapa ramai mereka buat? Seorang atau 2. Orang lain yang tak datang dalam penempatan tersebut, bukan di dalam qaryah, dikira penempatan kecil. Dalam taman tersebut ada orang meninggal, yang menguruskan ialah seorang saja. Orang semua duk kerja, nak cepat, contoh jenazah ni nak cepat urus ke bumi, mandi, kafan, solat ke bumi, semua seorang je buat. Maka penduduk dalam taman tersebut yang baki, yang tak tolong buat itu, tak haram ke atas mereka, gugur kefarduan. Itu fardu kifayah. Tetapi mengenal Tuhan bukan fardu kifayah. Maknanya bukan imam kenal Allah Ta'ala, tak gugur ke atas makmum, tak gugur ke atas penduduk yang berada di satu penempatan tersebut. Sebab setiap orang yang berstatus mukallaf, wajib aini ke atas mereka belajar sehingga mengenal, sehingga faham berkaitan dengan sifat ketuhanan. Itu dipanggil wajib aini. Jadi dalam ranking pertama, tuntutan besar itu ada tuntutan aini dan ada tuntutan kifai. Pahalanya kedua-dua pahala yang besar. Baik, yang pertama sebelum kita baca dalil itu, yang pertamanya dia nak cerita hukum mengenai Allah Ta'ala. Settle. Yang pertama, hukum mengenai Allah Ta'ala ni wajib aini, yang usuli. Dia detail lagi. Wajib aini itu pula ada pecahan lagi. Fardu ain ni ada fardu ain yang teras, yang dasar, yang induk dalam agama. Iaitu satu je contoh. Wajib aini usuli. Fardu ain yang usuli. Usuli makna teras, induk, dasar. Satu je, iaitu mengenal Tuhan. Jadi akidah ni dia berada pada standard fardu ain jenis usuli. Selain daripada mengenal Tuhan, syariat itu, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dia panggil fardu ain yang furu'i. Pahala paling besar ialah yang fardu ain yang usuli. Mana dalil dia? Berdasarkan dalil naqli dalam surah Muhammad ayat ke-19. Ni dalil wajib mengenal Tuhan.
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ni dipanggil fi'lul amrin. Fi'lul amal dalam lafaz mufrad, bukan lafaz jamak. Kalau jamak plural ni fa'lamu. Jadi dipanggil kullu amrin maujub. Tiap-tiap fi'il amal ini maujub, yakni perintah wajib ke atas setiap individu. Sebab tu Allah Ta'ala guna singular, tak guna banyak. Sebab untuk merujuk kepada setiap orang wajib faham. Fa'lam ini maksudnya hendaklah kamu faham, hendaklah kamu tahu. Hendaklah kamu faham, kamu tahu. Apa dia yang kamu kena faham dan tahu ini? Annahu la ilaha illallah, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya la di situ merujuk kepada Allah Ta'ala nak limitkan fungsi untuk hasar, untuk limitkan. Apabila limit, maka lahirlah terjemahan hanya senya. Tu la di situ keluarlah makna hanya senya. Allah sahajalah Tuhan yang layak disembah. Jadi kita kena faham Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang layak disembah. Nak boleh panggil Tuhan ini kena ada sifat ketuhanan. Nak panggil Tuhan ada sifat ketuhanan. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan supaya mengenal Allah sebagai perintah wajib zati ke atas setiap individu yang mukallaf. Dalam ayat tersebut perintah mengenal Allah Ta'ala, bukan perintah belajar. Ini orang cakap, dia kata kena, tak ada pun dalam Quran yang Allah perintah supaya belajar kitab tauhid, belajar kitab fiqh, belajar kitab tasawuf. Mana ada dalam Quran? Dalam hadis adalah talabul ilmi tu. Itu umum. Perintah umumnya ialah perintah wajib mengenal ataupun faham tentang ketuhanan. Macam mana nak faham? Maka nak faham ini ada proses. Nak faham ada cara ataupun ada proses. Maka objektif ataupun dipanggil maqasid. Maqasidnya, objektifnya ialah mengenal Tuhan. Maka cara ataupun dipanggil wasilah. Wasilah ni perantaraan, cara, proses untuk kenal juga menjadi wajib. Itu keluar ulama buat hukum. Keluar hukum. Untuk mencapai objektif, segala perantaraan, secara proses, kalau objektif itu wajib, maka cara itu juga akan menjadi wajib. Sebab tu ada kaedah, ulama buat kaedah, lil hukmu lil maqasid, atau panggil apa, lil wasilah hukmul maqasid. Lil wasilah hukmul maqasid. Jangan kacau, tak usah marah. Ya. Kena marah. Apa ni? Apa? Jangan kacau. Ya. Ya kacau. Lil wasilah hukmul maqasid. Bagi perantaraan itu sama dengan hukum maqasid. Sama aja. Tu. Sebab itu kalau orang cakap memang tak ada dalil dan Quran yang suruh belajar macam kita ni, kenapa buat bid'ah ni? Memang bid'ah lah ni. Pakak datang bawa kitab, duduk belajar. Kenapa kita duk buat perkara bid'ah yang tidak ada dalam Quran, sedangkan Quran suruh kenal Tuhan. Duduk rumah pun tak apa, tak payah belajar pun. Ya, kalau duduk rumah boleh kenal. Tiba-tiba ilham Allah turun wahyu boleh kenal Tuhan. Mana ada lagi hari ni turun wahyu di rumah, tak ada kena keluar rumah pun. Itu dia faham secara literal ayat Quran. Lepas tu orang majak mengaji, dia kata mengaji buat apa, kita dah Islam dah. Macamlah tak faham lagi Islam. Tahu ramai orang pelik macam tu.
Bahkan sebut mengaji dia pening. Dia terkejut. Mengaji apa? Mengaji Quran. Mengaji je minda je Quran. Nak mengaji Quran ke? Tak. Lepas tu hajah pergi buat apa? Belajar kitab. Ialah kitab Quran ke? Dia sebut kitab nampak Quran. Dia ingat kita pergi belajar Quran je. Menadah macam kita duduk macam ni, dia nampak macam Quran je. Ada satu student saya duk ulang-alik di rumah. Saya baca juga di rumah. Mengekalkan tradisi tuan guru saya. Masa saya belajar dulu, beri ulang-alik di rumah. Jadi mana anak murid tuan guru ni, kebanyakan dia akan baca di rumah, meneruskan tradisi. Lalu adalah student ni, dia ajak kawan dia. Dia kata, jom kita pergi mengaji di rumah ustaz aku. Mengaji apa? Quran. Dah, kitab. Yalah, kitab Quran lah. Bukan. Kitab Tauhid. Dia pening. Dia tak pernah dengar Tauhid. Bagi dia pelik, kenapa nak kena mengaji lagi? Dah Islam dah kita ni. Lahir-lahir dah Islam, mengaji buat apa lagi? Dah tengok dah semayan daripada kecil lagi. Nak kena mengaji semayan lagi? Nak kena mengaji Tuhan lagi? Tak kenal ke Tuhan? Macam dia kenal Tuhan. Dia baru kenal nama, baru Tuhan, panggilan baru. Ciri Tuhan, tanya satu pun tak tahu apa. Sebut 5 ciri ketuhanan yang asah. Kacau dia. Lepas tu kata kenal. Kenal sebutan Tuhan tu. Sebutan tu. Bukan kenal ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Tu pelik. Kenapa pelik? Kerana dia tak tahu bahawasanya nak kenal agama itu mesti belajar. Kerana tak ada dalil dalam Quran. Sebenarnya dalil dalam Quran ini secara umum, maka ulama tolong detailkan wajib belajar. Kenapa wajib belajar? Kerana untuk mencapai objektif yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, mesti melalui perantaraan, mesti melalui wasilah. Maka wasilah itu juga menjadi wajib. Sama je dengan solat pun sama. Kaedah ini boleh dipakai pada semua syariat. Solat pun Allah Ta'ala tak suruh belajar solat. Fa'aqimis solat. Maka naklah kamu mendirikan ibadat yang nama dia sembahyang. Itu perintah. Ada tak perintah belajarlah solat? Tak ada. Tetapi ulama kata nak membolehkan mendirikan perbuatan dan ucapan yang nama solat di sisi syariat, mesti belajar. Mesti belajar, ambil tahu. Jadi kita akan buat kesimpulan. Kita baca dulu, kemudian kita akan buat kesimpulan. Hukum, proses ni. Dia ada hukum, dia ada pendekatan, dia ada proses. Maka segala usaha atau proses yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan ilmu sehingga boleh memahami dengan sebenar-benar tentang sifat-sifat ketuhanan layak bagi Allah menjadi wajib aradi atau dipanggil wajib wasail. Wajib aradi atau wajib wasilah. Tu nama dia. Wajib ya, tapi bukan wajib zati lah. Wajib zati kena Tuhan. Wajib zati ni percaya kepada Tuhan, percaya kepada sifat ketuhanan. Tapi nak percaya tu macam mana? Dia ada proses dia. Sebab tu kesimpulan pertama, saya buat kesimpulan ada 3 benda yang kita bincang dalam topik ni. Pertama ialah hukum mengenal Tuhan. Hukum tu dah atas sekali, iaitu wajib aini yang usuli. Settle. Yang kedua ialah pendekatan mengenal Tuhan yang dirumus oleh ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan aliran Al-Maturidiyah. Ni penting ni. Sebab apa ni? Pendekatan ini penting untuk membezakan firqah lain, supaya kita tidak terkeliru dengan pahaman mazhab lain. Kalau orang ajak kita kelas lain, dia ada kelas hari ni, Wahabi pun buat kelas macam kita juga. Tapi dia jangan buat kelas duha lah. Biasa dia buat kelas-kelas perdana, buat seminar di hotel. Dia nak nampak lebih hebat, lebih grand, apa orang panggil lebih profesional. Buat seminar. Jaga-jaga, kita tahu pendekatan yang digunakan oleh mereka tak sama dengan ahli sunnah, itu tolak, tak perlu belajar pun, rugi masa je. Aliran mereka berbeza dengan aliran kita. Di mana titik perbezaan? Iaitu pada pendekatan ataupun metodologi. Pendekatan atau metodologi.
Pendekatan ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah mengenal Tuhan melalui sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan. Bukan melalui pecahan Tuhan rububiyah, Tuhan uluhiyah, Tuhan asma. Belajarlah asma Allah. Nak kenal Allah Ta'ala melalui asma Allah 99 nama. Tak salah belajar. Tambahan, itu topik tambahan. Tetapi kenal dulu teras. Ini ilmu teras. Apa dia? Sifat ketuhanan yang teras, yang induk, melayakkan dipanggil Tuhan. Ini pendekatan mengenal Tuhan melalui sifat-sifat ketuhanan. Yang pertama, Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari merumuskan ataupun menyusun 13 sifat yang asas. Bukan Allah Ta'ala ni terhad kepada 13 sifat, bukan. Kita i'tiqad secara ijmal, ada i'tiqad secara spesifik. Maknanya i'tiqad secara ijmal, secara umum, general, dan i'tiqad secara spesifik, secara tafsil. Ijmalnya, umumnya kita pegang Allah Ta'ala ini mempunyai ataupun mesti ada sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi zat dia, yang sangat banyak, yang tidak boleh hitung, tak boleh kira, unlimited. Itu secara ijmal, secara umum. Maknanya Allah Ta'ala bukan terhad pada 13. Dia banyak. Sifat kesempurnaan dia banyak, tidak boleh hitung, tak boleh kira. Tetapi dipanggil akidah ataupun pegangan berkaitan dengan sifat secara spesifik, wajib ke atas kita faham, i'tiqad, faham, kemudian pegang, kemudian percaya sekurang-kurang 13 sahaja. 13 tu secara apa? Secara detail, secara tafsil, secara spesifik. Yang tadi umum. Spesifik tu 1, 2, 3 sampai 13. 13 ini dipanggil apa? Dipanggil sifat ketuhanan yang induk, yang teras, melayakkan zat itu dipanggil Tuhan. Itu dipanggil sifat ketuhanan. Kalau tidak ada 13 ini, tak boleh dipanggil Tuhan. Tidak melayakkan satu zat, kita akan bincang, dipanggil Tuhan. Itu dipanggil sifat ketuhanan. Apabila sebut ketuhanan, merujuk pada sifat. Kalau sebut Tuhan, merujuk pada zat. Zat dia. Kalau sebut ketuhanan, zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Itu dipanggil ketuhanan. Manusia, kemanusiaan. Tu. Kenapa dipanggil kemanusiaan? Ada sifat-sifat manusia, kemanusiaan pada diri seseorang itu. Begitu juga Allah Ta'ala, Tuhan dengan ketuhanan, beza. Tuhan itu merujuk pada zat, dan ketuhanan itu merujuk kepada sifat-sifat zat yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Baik, itu pendekatan. Jadi saya pendekatan aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Asy'ariyah ni 13. Imam Abu Mansur Maturidi tambah jadi 7. Jadi 7 lagi jadilah 20. Jadi qaul masyhur 20, qaul yang mu'tamad ialah 13. Kalau batu dalam kitab kita hanya 13. Maknawiyah kita tak bincang. 13 saja kita fokus. Dan 13 itu ulama kata ada lagi teras. 13 tu ada lagi teras. Yang kita akan fokus itu 7. 13 sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'ani. 3 kategori sifat yang kita lagi fokus, induk dan teras ialah 7. 7 tu apa? Sifat ma'ani, qudrah sampai kalam. Kenapa dipanggil 7 ma'ani itu teras lagi? Dalam induk 13 dah ada lagi induk. Kerana ulama kata 7 sifat ma'ani itu tidak ditolak oleh kumpulan mana-mana firqah di dalam dunia. Syiah pun mengaku. Wahabi sudah tentulah. Syiah, Wahabi, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah.
Kumpulan-kumpulan yang sesat turut mengakui 7 sifat yang terah. Tidak ada mana-mana kumpulan menolak 7 sifat itu. Qudrah, iradat, ilmun, hayat, sama basar, kalam itu. Baik. Itu yang kedua, pendekatan. Jadi kesimpulan yang kedua ni, pendekatan ini, kita nak kenal Tuhan melalui sifat Tuhan. Apa maksud kenal melalui sifat? Sebab kita tak boleh mengenal Allah Ta'ala melalui zat. Tak boleh tengok, tak boleh dengar, tak boleh sentuh. Tetapi kita boleh memahami sifat yang ada pada Tuhan. Ingat, memahami saja, bukan boleh tengok sifat. Sekarang dalam syurga lain lah. Dalam syurga kita bincang ma'ani, sifat ma'ani. Kalau Allah buka hijab, boleh tengok dalam syurga. Tak, kita bincang sekarang. Apa maksud mengenal sifat dan mengenal Allah Ta'ala melalui sifat? Sedangkan kita tak boleh nak tengok sifat, tak boleh nak dengar sifat Tuhan, tak boleh nak sentuh sifat Tuhan. Kalau sifat kita boleh tengok. Maknanya, mengenal sifat Tuhan bukan mengenal hakikat sifat Tuhan, tetapi mengenal, memahami hukum sifat saja. Itu dipanggil hukum sifat. Apa makna hukum sifat? Apabila ditanya Allah Ta'ala ini ada sifat yang bernama qudrah, apa kamu nak hukum? Tu kita akan belajar akan datang tu, topik yang kedua, iaitu hukum akal. Akal kita yang waras, dibimbing oleh syariat, panduan. Kita sedang bincang bimbingan syarak ni. Waras, bimbingan syarak, keluarlah natijah, keluarlah rizat. Apa dia rizat dia? Pengakuan yang betul. Macam mana kita nak mengaku? Itu dipanggil hukum tu, hukum sifat, pengakuan. Hukum ni mana pengakuan. Macam mana kita nak buat pengakuan? Apabila Allah Ta'ala kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata dia ada sifat yang bernama qudrah, yang bernama berkuasa. Kalau ia bukan pengakuan. Ia bukan pengakuan. Nanti kita tanya, Hajah ni, Kak Hajah ni cantik tak? Ya. Bukan pengakuan lagi tu. Ia mengiyakan, bukan. Allah ada tak? Ada. Allah ada tak? Ya. Bukan. Pengakuan, ia bukan pengakuan. Ya tu jawapan. Membenar, mengiyakan. Kita nak dalam bentuk iqrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pengakuan. Mengaku ni mesti mengaku dengan minda kita, dengan hati kita. Tu panggil pengakuan dengan kuangkal tu. Kuangkal dia masuk minda ataupun hati. Maka kita pun mengaku. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia ada sifat yang bernama Ahad, dia ada sifat yang bernama Perkuasa. Maka kita pun belah kita ni mengaku mesti Allah Ta'ala itu ada sifat yang bernama Perkuasa. Mesti tidak. Tu lahirlah pengakuan secara akademik. Mesti Allah Ta'ala ini ada sifat yang nama dia Perkuasa. Mesti Allah Ta'ala ini tak lemah. Combine. Dia ada dua sifat itu di-combine untuk menapa? Tahqiq, confirm, pasti, kejap. Allah Ta'ala ini mempunyai sifat yang nama Perkuasa. Jadi tanggungjawab kita bukan kira sifat perkuasa, bukan mengiyakan, bukan mengaku. Memang Allah Ta'ala ada sifat. Memang tu bahasa kita lah. Bahasa syarak dipanggil wajib ataupun mesti ada sifat. Allah Ta'ala ada sifat yang bernama Perkuasa. Itu maksud dia hukum akal. Apa panggil apa? Tanggungjawab kita mengenal Tuhan melalui hukum sifat. Tu. Habis. Yang ketiga. Dia ada 3 benda semua dalam topik ni. Pertama, hukum mengenal Tuhan. Yang kedua, pendekatan mengenal Allah. Dan yang ketiga, proses mengenal Allah. Ini proses. Kita tahu proses. Kita sedang berada dalam tiga ni, sekarang kita sedang berada dalam proses pertama dan kedua.
Tu penting kita tahu. Kita ada target pengajian, kita tahu proses untuk capai target, barulah kita panggil apa? Action kita, tindakan yang smart. Bukan kata je ajar nak ke mana? Ke surau ustaz, buat apa? Saja, tak ada kerja. Tak ada kerja di rumah, buat apa? Tidur pun tak lelap. Kalau orang muda tidur je, pantang tidur. Orang tua tak lelap tidur. Bukan kita lah, kita muda semua. Orang tua malam pun tak lelap. Tidur pukul 1 pagi jaga dah. Ada yang pukul 2 pagi dah jaga, pukul 2 pagi lelap tak boleh. Siang hari tak lelap juga. Lepas tu carilah benda-benda hak nampak baik. Pergilah duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan ada pahala. Tidur pun tak apa, ada pahala. Itu orang yang tak tahu apa yang dia nak. Bagus dah, ya bagus. Tapi kita nak yang terbaik, yang lagi bagus. Iaitu dia ada tujuan yang dia nak. Sama ada dapat tak dapat, itu Allah Ta'ala akan bagi. Bonus dapat, bonus. Tak dapat, pahala tetap dapat. Kebaikan tetap dapat. Keberkatan tetap dapat. Pahala dapat. Kebaikan yang Allah janji di dunia dapat. Keberkatan yang Allah janji di dunia dapat. Bonus ialah faham. Jadi kita tahu target kita apa? Target kita sebelum mati nak bagi mantapkan kepahaman akidah kita terhadap Tuhan. Kerana nilai yang paling besar pahala selain daripada pahala sembahyang ialah pahala akidah. Ini Nabi sebut apabila ditanya Abu Bakar As-Siddiq ni kenapa dia ni imam dia ataupun orang panggil apa? Amalan dia ni amalan yang paling besar. Tak boleh banding dengan sahabat lain. Sehingga mana Nabi kata kalau Nabi ada lagi lah selepas aku ni yang layaknya lah Abu Bakar. Ada riwayat lain kata Sayyidina Umar. Hebat kat mana? Abu Bakar ni ialah akidah dia. Nabi kata Abu Bakar ni hebatnya Abu Bakar bukan kerana banyak solat, bukan kerana banyak puasa dia, tetapi kerana ma fi qalbi, apa yang ada di hatinya. Maksudnya pegangan yang ada di hatinya, nilai akidah dia terhadap Allah Ta'ala dan terhadap Nabi tidak menyamai, tidak boleh disamakan dengan akidah orang lain. Itu nilai. Pahala yang besar ialah pahala iman kita terhadap Tuhan dan terhadap Nabi dan terhadap rukun-rukun iman yang lain. Sebab tu target kita nak memantapkan kepahaman dalam akidah kita terhadap Allah Ta'ala. Baik, proses dia ada 3. Saya sebut 3 asas proses untuk capai, untuk kenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, proses dia ada 3. Pertama apa? Pertama ialah belajar, berusaha, belajar mencari ilmu tentang sifat-sifat ketuhanan yang asas. Kita tahu dah nak kenal Tuhan ni melalui macam mana. Nak cari ilmu-ilmu yang macam mana. Ilmu tentang sifat ketuhanan. Bukan rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Itu yang proses pertama. Belajar, usaha, belajar, cari ilmu tentang sifat ketuhanan. Proses yang kedua dipanggil tafahum. Iaitu menggunakan akal untuk memahami sifat ketuhanan yang kita belajar. Lepas tu kena faham. Belajar hukum akal ataupun juga dipanggil guna hukum akal setiap ciri, satu persatu ciri itu kita faham. Apabila sebut kata Allah satu, faham satu macam mana. Adakah satu macam gelas ni? Adakah satu macam handset ni? Adakah satu macam kita pun satu juga. Sebut satu Allah, terus tergambar dalam minda. Kenapa dia tergambar dalam minda? Kerana dia faham. Dan gambaran ada dalam minda yang dia pegang dalam hati dia itu selaras dengan akidah yang betul. Itu dipanggil akidah yang sahih. Sebut satu, ternapi. Ternapi apa? Ternapi bilangan. Bilangan apa? Bilangan dalam bentuk yang berjuzuk, bentuk yang berunsur. Tu dia terus nampak Allah qul huwallahu ahad. Dia nampak ahad itu dari sudut zatnya satu,
dari sudut sifatnya, satu dari sudut perbuatan Allah Ta'ala. Dia pegang betul-betul. Itu akidah dia. Faham satu-satu. Baik. Apabila dia belajar, kemudian dia cuba faham, dan yang ketiganya ialah dia percaya ataupun pegang i'tiqad dalam hatinya apa yang dia faham. Nombor 3 tu baru dipanggil akidah. Kalau setakat 2 belum akidah lagi. Dia ada 3 proses tu kena lengkap. Lengkap 3 tu baru dinamakan akidah. Baru dinamakan iman. Tak boleh panggil akidah sekiranya tak lengkap 3. Baru dia usaha cari ilmu, tu pun terabur habis lagi, tak tahu nak cari, nak belajar apa kita ni. Terlapak masuk kelas sana, masuk kelas ni tak jumpa-jumpa. Kelas sana tadabbur. Masuk kelas ni sirah. Masuk kelas ni panggil apa? Forum. Seminar pun masuk, forum pun masuk, kuliah duha pun masuk. Dia bagi dia ni dah belajar banyak sangat dah kita belajar ni. Dia tak tahu lagi nak belajar tu apa, pendekatan nak kenal Tuhan macam mana, proses nak kenal Tuhan macam mana. Proses pertama belajar. Di buku umum belajar tentang ilmu ataupun tentang sifat ketuhanan. Kena cari kuliah sifat ketuhanan. Sifat 20 lah senang. Dia dah tahu dah. Nak kenal Tuhan ni kena cari kelas sifat 20. Lepas tu kelas kita pula nota asas tauhid. Bukan dia ni. Tak ada ni kelas sifat 20. Kacau makcik oi. Aduh, dia kata peni ustaz oi, nak cari kelas. Baru tahu. Dulu tak tahu. Masuk kelas sana, masuk kelas ni 5 tahun dah. Lepas tu duk hebat lah. Kita lepas pencen tak pernah mih kelas. Yang dia tak tahu lagi cara belajar. Cara nak kenal Tuhan tak tahu lagi. Ni baru kenal Tuhan. Lepas tu cara nak kenal syariat. Cara nak sembahyang yang betul. Dia tahu cara nak sembahyang betul, tapi tak bertemu kelas. Tu banyak tu cabaran-cabaran. Tetapi paling awal ialah dia kena tahu dulu. Paling awal, langkah pertama, apa yang perlu dia buat, apa yang perlu dia tahu dulu. Maksudnya apa yang perlu dia belajar. Bukan semua ilmu. Nak kita ni, golongan-golongan level kita ni, tidak ada masa lagi dah untuk menghabiskan masa dengan ilmu-ilmu tambahan. Ilmu tafsirnya, ilmu tadabburnya, ilmu sirahnya, kuliah umumnya, forum perdananya. Sebab apa? Sebab yang teras, yang asas ini yang perlu difokus, dimantapkan. Kerana nilai pahala yang sangat besar. Jadi kita nak ambil nilai pahala yang besar. Walaupun kita muda lagi lah. Jangan duduk mentang-mentang muda-muda. Kita muda lagi ustaz. Oi, baru lo 70. Jangan. Muda lagi. Alah, umur 70. Tu yang nak belajar tafsir, nak belajar hadis, nak belajar sirah, nak kuliah umum. Tauhid. Tauhid dah belajar umur 20 tahun dulu. Sembahyang takkan tak mengerti lagi ustaz. Oi, dah belajar tadika. Sembahyang terabur. Sembahyang itu panduan untuk checklist amalan kita. Amalan kita, akidah kita, syariat kita mesti ada mesti ada penanda aras. Jadi penanda aras itu kena ada panduan. Panduan itulah mesti dicari. Maka kuliah-kuliah itu mesti kita faham mana kuliah menjadi keperluan kita. Tu. Kita ni betul lah ni. Jangan cari sifat 20 pula tak bertemu. Nota asas ini, nota asas membincangkan 13 sifat Allah Ta'ala. Baik, habis. Jadi 3 itu dipanggil 3 proses. 3 proses itu dipanggil apa? Dipanggil lengkap 3 proses, maka dipanggil akidah. Sebab proses yang ketiga itu percaya ataupun pegang dalam hati apa yang dia faham, itulah dipanggil akidah ataupun iman. Sebab itu musyrikin Mekah, dia kenal Nabi, dia faham berkaitan dengan Nabi, dia percaya adanya Allah Ta'ala, tetapi dia tidak, dia percaya, dia faham, dia tahu adanya Allah Ta'ala, tetapi dia tidak percaya tentang kenabian. Dia tak percaya, sebab itu tidak boleh dipanggil iman ataupun tidak dipanggil akidah. Walaupun maklumat dia banyak.
Ilmu dia banyak, maklumat dia banyak. Dia habis. Muka surat sebelah itu, ini kesimpulan saja kita baca, tapi kita dah buat rumusan tadi. Hal ini berdasarkan kaedah fiqh al-wasail hukmul maqasid. Jadi belajar tu wajib aradi. Kenapa? Kerana ada kaedah yang masyhur, al-wasail hukmul maqasid, perantaraan itu dihukumkan maqasid, dihukumkan sama seperti objektif. Nak capai objektif dia tu, maka wasilah juga dihukumkan wajib. Kesimpulan wajib aini atau fardu ain kata setiap mukallaf menerima Islam. Dan wajib aini mempelajari ilmu berkaitan sifat ketuhanan. Sebagai wajib usuli, wajib yang teras yang kita sebut awal tadi. Dan wajib kata mukallaf yang Islam sebagai wajib usuli. Baik, kalau orang kafir, kalaulah dia belum Islam lagi, kewajipan usuli kata mereka, kewajipan aini yang usuli kata mereka, menerima Islam dengan mengucap dua kalimah syahadat. Menerima Islam dengan mengucap dua kalimah syahadat. Tak cukup terima mengucap, tak cukup, dan belajar. Dan mempelajari ilmu berkaitan sifat ketuhanan sebagai wajib usuli. Dan wajib kata mukallaf yang Islam pula. Ni yang kita ni, yang Islam keturunan dia panggil. Lahir-lahir itu dah dapat dah nikmat Islam. Kerana tok nenek moyang kita dulu dah Islam. Adakah tak wajib kita belajar? Oleh kerana Islam keturunan, wajib. Ada kata apa? Islam yang Islam ini wajib usuli juga menjaga akidah. Jaga akidah tu daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Jadi macam mana nak jaga akidah takut tersilap faham? Silap faham je bahaya. Terkadang silapan tu bid'ah yang haram, terkadang boleh gelincir akidah kufur akidah. Maka nak jaga orang Islam keturunan ini, dia kena jaga akidah dia daripada silap faham ini dengan cara belajar. Sama juga dengan orang yang baru masuk Islam. Jadi belajar itu jadi wajib aradi ataupun wajib wasail. Contohlah, kita contoh sebelum masuk topik wahdaniyah, sifat yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah tu dia panjang perbahasan dia, satu pada perbuatan. Ada orang faham yang disebut dalam kitab Misbahul Munir, kumpulan tabi'iyyin. Ni bukan zaman kita je. Dan dia akan terus setiap zaman, setiap masa dia akan ada fahaman-fahaman yang meneruskan fahaman yang sesat pada zaman dulu ni. Macam mana? Dia percaya setiap perbuatan itu, ada perbuatan makhluk ini yang tidak berada di dalam, yang terkeluar daripada satu perbuatan Allah Ta'ala tanpa dia sedar. Contoh selalu kita sebut di dalam kitab Misbahul Munir, dia jelas apa? Cincin ataupun jam. Kenapa bergerak cincin? Disebabkan tangan bergerak. Kenapa bergerak jam? Sebab tangan bergerak. Saya bergerak ke kiri, jam pun ikut tangan. Kanan ikut tangan, tak bercerai daripada tangan. Kenapa baju ikut? Sebab kita bergerak, baju bergerak. Melekat je baju ni. Disebabkan oleh apa? Oleh perbuatan gerak kita, baju ikut bergerak. Itu antara pahaman yang salah, yang bid'ah. Sebab dipegang, baju bergerak disebabkan oleh pergerakan badan. Cincin bergerak disebabkan oleh pergerakan jari. Jam bergerak disebabkan oleh pergerakan tangan. Ini satu pahaman ni bid'ah yang disebut oleh ulama di dalam kitab Misbahul Munir, yang wujud berkurun lamanya pahaman ini. Dan dia akan orang panggil apa? Dia akan berterusan pada bila-bila masa tanpa kita sedar. Sedangkan bergeraknya jam disebabkan oleh perbuatan Allah. Kalaulah jam ini bergerak disebabkan oleh bergerak tangan, bermakna ada satu unsur, satu makhluk yang terkeluar daripada wahdatul af'al, terkeluar daripada perbuatan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, beritahulah kepada manusia bahawa Allah Ta'ala itu sifat dia satu, ciri dia satu, satu pada diri dia, satu pada perbuatan dia. Kalau ada unsur lain juga yang satu, yang boleh terkeluar daripada perbuatan Allah, bermakna ternafi sifat Allah Ta'ala yang kata satu pada perbuatan. Itu bahaya akidah.
tanpa kita sedar. Sedangkan bergerak baju disebabkan oleh perbuatan Allah. Cuma adabnya Allah buat macam mana? Adabnya badan bergerak, baju bergerak. Boleh tak Allah Ta'ala nak buat badan bergerak, baju tak nak bergerak ikut dia? Boleh. Kacau kita. Nak keluar je, baju tak nak ikut. Kacau, tak keluar malam ni. Tak keluar petang ni. Kita dah lewat dah nak pergi mengajar. Nak pergi mengajar, nak pergi mengaji. Keluar je, baju tak nak ikut, duk tergantung depan pintu. Keluar masuk balik. Boleh? Boleh. Sebab itu dalam kitab Wisyahul Afrah, muka surat 3 ke begitulah, saya lupa, introduction dia. Muqaddimah, kelebihan orang yang salat dan juga kesan orang meninggalkan salat. Siapa tak salat, hukum dia dosa besar dan dilaknat oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh makhluk di dunia. Dia pijak bumi, orang tak solat ni, bumi kutuk dia. Bumi kata, celakalah wahai manusia yang tak solat bila nak mati ni. Kalau bahasa kita lembut, bahasa saya, bila nak mampus ni. Sebab apa? Bumi nak himpit. Dan rumah dia kutuk dia. Tak dengar lah. Kalau dengar memang dia solat. Dan baju dia kutuk dia. Baju dia pakai. Disebut di dalam hadis yang dirakamkan oleh Syekh Ismail Al-Fatani dalam kitab dia Wisyahul Afrah, baju setiap hari kutub dia. Orang yang tak solat, dia kata, ya Allah, dia mengadu kepada Allah, kalaulah bukan kerana kamu perintah untuk aku lekat pada badan orang tak solat, nescaya aku tak nak lekat. Pakai aku nak keluar, aku nak lari, tak nak lekat pada badan orang tak solat. Kerana perbuatan Allah supaya lekat pada badan orang yang solat, bukan kerana dia bergerak, baju bergerak. Dia bergerak pun perbuatan Allah, baju bergerak pun perbuatan Allah. Jangan kata baju ikut badan, bukan. Tu asbab sahaja, orang panggil adat sahaja. Boleh kalau Allah Ta'ala nak buat sebaliknya. Tu kita kena bersyukurlah, baju pun nak duduk pada badan kita. Pakai apa pun lekat. Ada orang tak lekat pakai jam, kira hilang je jam-jam, tak nak duduk dengan tangan dia. Kerja hilang je. Lupa tu pasal lupa lah. Kenapa? Tak ada jam lah, sakcik tukar je. Hilang Ustaz. Hilang kat mana? Saya pun tak tahu. Buka nak ambil solat, nak ambil wudu, lupa letak. Pasal lupa, tu asbab lah lupa tu. Hak lain tak lupa. Pakai kain, ingat. Kalau kain pun tertinggal, kacau. Jam aja lupa. Allah Ta'ala tak bagi jam duduk di tangan dia. Jam pun tak nak duduk. Dia mula hilang lah. Tu asbab. Dan terakhir untuk petani, makna agama. Ni mudah saja. Mudah-mudah tu kita express. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, makna agama. Agama ialah, agama ni nama dia Islam. Islam biar dulu, dia ada makna dia Islam tu. Kita nak faham petani agama dulu. Orang yang beramal dengan agama. Apa maksud orang beramal dengan agama? Orang yang beramal dengan agama tu dinamakan muslim, muslimah. Kalau orang itu, kalau agama tu nama dia Islam. Orang beramal dengan agama dinamakan muslim ataupun muslimah. Muslimah tu perempuan. Perempuan yang beramal dengan agama dipanggil muslimah. Lelaki yang beramal dengan agama muslim. Tu. Apa makna agama? Agama ialah ungkapan. Ungkapan ni pernyataan lah ataupun bahasa lah, merujuk kepada semua peraturan. Dia bukan satu, semua. Kalau nisbah satu tu dipanggil hukum. Ingat dia beza ni. Kalau sebut agama, dia kena pada semua hukum syarak. Kalau sebut satu, dipanggil hukum. Okey, wajib. Wajib ni satu hukum dalam agama. Sunat sebahagian hukum dalam agama. Kalau semua kandungan yang lengkap semua hukum syarak, itulah dipanggil agama. Tu. Merujuk kepada semua peraturan. Yang ni peraturan tu apa? Undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan Rasul. Diturun tu maksudnya
disampaikan melalui perantara Rasul untuk disampaikan kepada sekalian hambanya yang mukallaf sebagai panduan hidup, merakumi akidah, peraturan ibadat, muamalat, munakahat dan jinayah. Undang-undang itu dalam bentuk suruhan dan larangan. Baik, tu panjang kesimpulan. Kita nak ingat mudah je. Sebut agama, yang nak ingat pendek. Ni detail lah. Kita ingat pendek. Pendek apa? Pendek ni, apabila kita sebut agama, dia merujuk kepada kandungan hukum. Kandungan segala hukum syarak. Yang 5. Apabila sebut hukum syarak, kalau tak sebut 5 pun kita kena faham dah. Sebut hukum syarak, terbayar 5. Wajib, sunat, haram, makruh, haram. Itu hukum syarak. Nanti kita akan bincang hukum syarak. Kalau sebut agama ni, dipanggil kandungan segala hukum syarak. Ataupun nak tambah hukum syarak yang 5 lah. Hukum syarak itu cukup dah kalau kita nak pendek. Kandungan hukum syarak. Tapi kalau nak detail lagi, kandungan hukum syarak yang 5 yang terdiri daripada suruhan dan larangan. Itu dipanggil sifat hukum syarak. Hukum syarak ada 5. Hukum syarak tu dia ada larangan, ada suruhan. Suruhan ada 2, wajib, sunat. Larangan ada 2, makruh, haram. Tu hukum syarak. Adapun nisbah hukum satu-satu tu, wajib, sunat, haram dan makruh, itu dipanggil hukum syarak. Tak panggil agama. Itu spesifik. Tapi kalau semua dipanggil agama. Jadi agama tu umum, panduan umum. Panduan umum. Hak wajib, sunat, haram, makruh. Tu agama. Panduan hidup, yang tu umum, itu makna bahasa. Panduan hidup, panggil cara hidup. Cara hidup itu terjemahan agama dari sudut bahasa, dia umum. Bukan maknanya daripada pagi ni, daripada kita buka mata sampai kita tidur balik. Bukan makna semua kita terikat. Tidak ada satu pun terkeluar daripada agama. Bukan. Secara umum je. Mula bangkit pagi sampai tidur balik, kita terikat dengan agama. Maknanya kita terikat dengan hukum wajib, terikat dengan hukum sunat, terikat dengan haram, terikat dengan makruh. Itu umum. Ada yang kita tidak terikat dengan agama, tidak terikat dengan panduan wajib sunat, tak terikat dengan haram, tak terikat dengan makruh. Contoh, kita ambil contoh. Kita ada yang terikat wajib, itu agama. Terikat dengan sunat, agama. Contoh bangkit pagi. Bangkit pagi ni terus agama menetapkan hukum sunat. Bangkit pagi buka mata, sunat doa. Sunat sapu muka. Lepas sapu muka, doa. Bangkit tidur. Masuk tandas, doa. Sugi, niat bersugi. Sunat niat bersugi. Tak niat tak dapat pahala. Itu ada yang sunat, ada yang wajib. Selepas tu wajib. Baik, ada tak benda yang tidak ditetapkan panduan khusus? Ada. Ada. Makan wajib tak? Tak wajib. Makan itu bukan makna bangkit pagi wajib siapa tak makan haram, siapa tak makan dosa. Tak. Lepas tu pula nak makan tu pula ada syarat tetap tak? Hari ni akak masak apa? Akak masak apa, Kak? Kak tom yam. Lain macam leleh bunyi tom yam. Semalam tak ingat kari, sup. Tak ingat. Tak apa tak ingat. Okey, contohlah semalam sup, contoh je lah, Kak. Semalam sup, hari ni tom yam. Baik, tom yam itu apa hukum buat tom yam hari ni? Wajib ke? Sunat tak? Tak. Kalau sunat tom yam, hari-hari buat tom yam. Esok sunat tom yam,
Lusa sunat tom yam. Kenapa? Sebab tom yam itu ialah masakan yang sunat. Mana ada harus nak masak apa? Nak masak apa harus? Tak makan pun tak apa. Tapi adalah situasi sunat makan. Kita nak cerita umum dulu. Adalah situasi sunat makan, wajib makan. Jaga wajib makan ni. Wajib makan ketika mudtar, lapar. Yang boleh menghilangkan nyawa. Kalau tak makan, mati. Wajib makan. Tu. Mana ada kita mati sebab makan. Mana ada mati sebab tak makan. Jadi wajib makan ni jarang-jarang berlaku situasi hari ni. Biasanya hari ni harus makan dengan sunat makan. Sunat makan situasi orang jemput, sunat makan. Jangan menolak pelawaan orang. Orang kata, ustaz, jumlah kat rumah saya nak jamu. Jamu apa kak? Air teh je. Air teh tak makan tu. Air tak boleh tolak. Makruh dia menolak. Air teh pun kena sunat dia minum. Walaupun air tawar. Ni air ni, air sihat ni. Saya tak ada apa nak jamu ustaz. Marilah jomlah rumah nak buat kenduri sikit. Pergi-pergi jamulah air mineral. Mineral kak? Mineral je ada ustaz. Tapi dah nak buat kenduri. Kenduri dengan air mineral. Tak apa, kenduri juga tu. Sebab kenduri ni makna kenduri kan jamu makan. Tiap-tiap menjamu makan orang itu dipanggil kenduri. Walaupun air masak je, air kosong je, air mineral je. Menolak itu makruh. Kalau tak mudarat dia. Kalau mudarat tak apalah. Dia tak boleh makan air ni. Kalau makan air ni jadi gout. Contoh. Yang tu tak apa dia tolak. Tak makruh. Maka makruh menolak. Jadi harus sunat jarang-jarang. Maknanya yang harus itu ataupun yang tidak ada hukum itu, dia terlepas. Dia tidak terikat dengan panduan agama. Cuma kita kata cara hidup ini umum, nak bagi faham umum. Tapi spesifiknya bukan. Spesifiknya setiap hukum wajib, sunat, haram, makruh, barulah dipanggil agama. Lepas tu ada yang tidak, yang bebas daripada panduan agama. Maksud nak masak apa pun tak apa. Masaklah ikut selera kita. Islam tidak menetapkan nak kena masak tom yam, nak kena masak sup, nak masak kari, nak kena bakar. Tu teruklah kalau macam tu. Hari Jumaat tak boleh masak lain. Sunat kari je. Kacau. Sunat kari. Jadi orang lain buat selain daripada kari, makruh. Hari Jumaat kena kari. Siapa buat sup, makruh. Sebaik Allah Ta'ala tak tetap macam tu, rigid. Itu dipanggil panduan syarak. Baik. Agama tersebut dinamakan Islam dan orang-orang yang mengikut peraturan Islam dinamakan Muslim, iaitu orang yang beragama Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung rukun agama dan kembali kepada slot ataupun jadual asal balik Khamis ketiga. Khamis kedua kan? Khamis kedua. Khamis pertama fiqh, Khamis kedua tauhid, Khamis ketiga tasawuf, penawar bagi hati, dan Khamis keempat muhimmah, iaitu panduan hidup suami isteri. Itu pun agama juga. Wallahu a'lam. Muhimmah tu panduan agama. Panduan agama. Ya. Boleh. Okey. Boleh tak panggil agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian? Kita pula agama Islam. Okey. Memang agama dari sudut lugah boleh. Buddha pun dipanggil agama dari sudut bahasa. Tapi dari sudut istilah tak ada. Kalau sebut istilah agama, dia hanya untuk Islam. Sebab apa? Sebab makna agama itu mengandungi kandungan hukum wajib, sunat, haram, makruh. Tak ada pada agama lain. Bukan cara hidup umum. Dia orang pada cara hidup cara dia. Itu bahasa. Sebab itu di sudut bahasa boleh dipanggil agama Kristian, boleh dipanggil agama Hindu, agama Buddha. Tetapi kalau istilah agama merujuk pada kandungan yang kita bincang ni, hanya tak ada agama lain. Hanya merujuk pada agama Islam. Itu dipanggil ad-din, agama yang diredai oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam. Maksud apa? Maksudnya kandungan ataupun agama yang pada syarak itu hanya merujuk pada Islam. Jadi
untuk mudah kakak nak faham, kita belajar ni membezakan dengan ilmu lain ataupun dengan agama lain ataupun dengan istilah lain ialah makna dari sudut istilah. Bahasa tak apa, tak kisah pun. Sebut sembahyang tak apa, nanti akan datang kita bincang. Sembahyang bahasa lain, istilah yang kita nak, istilah merujuk pada sembahyang kita. Sebab itu boleh dinamakan sembahyang, orang kafir pun sembahyang. Orang kafir sembahyang cara dia, tetapi sembahyang menurut agama tak ada pada cara lain. Wallahu alam. Tambah banyak saya terpaksa lebih, masa lebih kurang 15 minit ataupun kat 20 minit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.